Hari ni hari ke berapa? Hari ke-16. Sekarang dah pukul 5.30. Oh ya. Ya guys, kita dah berpuasa kepada hari yang ke-16. Berpuasa pada hari ke-16. So langsung saja kita akan siapkan makanan kita untuk sahur terlebih dahulu. Let's go. Kita akan pergi ke dapur kita untuk buat makanan sahur dulu. Let's go guys. Okay guys, so kita makan spaghetti. Let's go, kita makan je lah. Yang makanan hari tu saya panaskan je, elok lagi tak berkulat. Makan makanan ni untuk sahur je, sebab saya pun tak tahu nak masak apa. Saya malas nak masak. Okay, so saya dah sahur. Langsung saja kita akan mandi terlebih. Let's go guys. Okay guys, so dah habis pun sahur. Langsung saja kita solat subuh terlebih dahulu. Let's go. Lepas tu ya, kita solat subuh dulu. Let's go. Alhamdulillah, so ya, saya dah habis solat subuh. Dan saya tak bagi tahu lagi aktiviti kita pada hari ni. Ya, korang mesti nak tahu aktiviti kita pada hari ni. Aktiviti kita pada hari ini adalah hanya duduk diam. Ya guys, kita akan duduk diam. So let's go, kita duduk diam saja. Aku tahu korang tengah bosan sekarang ni. Ya, sebab takkan nak duduk diam je kan. So saya akan bagikan tugas. So kita pada hari ni saya hanya nak decorate rumah. And then review yang decorate tu, sebab saya memang tak tahu nak buat apa. Dan ya, korang stay tune saja sampailah saya tunjuk hasil. Let's go. Bosan. Duduk diam memang bosan guys. So saya pun tak tahu nak buat apa pada hari ni. So kita akan explore saja di rumah kita. Dan kita takkan keluar rumah sebab saya dah penat hari-hari asyik keluar je. Pada hari ni kita dapat cuti dari kerja. So sekarang kita tak tahu nak buat apa. Bising lah alam bilik ni. Sabar, kita tutup jap. Okay, tutup alam dulu. Okay, so jomlah kita cari kerja untuk kita buat, sebab saya tak tahu nak buat apa. Okay, jom kita cari kerja. Okay guys, so saya nak exercise dululah pagi-pagi macam ni, sebab saya pun tak tahu nak buat apa. Saya nak exercise terlebih dahulu. Jom kita exercise. Jog in please. Kita jog in terlebih dahulu. Jogging ya. Jogging setempat. Yes, dekat sini. Tapi kan guys, sini panas lah juga, sebab saya tak letak apa-apa atlet. Kita dapat skill baru. Yay. So by the way, saya pun panas lah kat sini. So kalau tak nak bagi panas, saya akan add aircon terlebih dahulu. Saya akan beli aircon terlebih dahulu. Jap, sebelum kita beli aircon, kita tutup lampu depan, sebab kita nak main kat belakang je hari ni. Ke nak main kat depan? Kalau main kat depan ada RGB, jadi dinamakan RGB lampu penyu. Lantak apa saya cakap ni. Tak apa, kita akan baca komik boy terlebih dahulu sebelum kita beli aircon. Okay, kita duduk dalam bilik ni je. Okay, jom kita baca. Okay, kita baca terlebih dahulu. Macam tu cerita dia. Okay, first apa ni? Tak apalah, malas nak baca. So disebabkan saya dah habis baca tadi, so saya nak tunjuk kat korang sikit tentang bilik saya, sebab saya dah revamp. So dekat sini korang boleh tengok ya. Sekejap, kita ni ada gambar Ronyu dan gambar AZ dengan RZ Chan. Saya rasa saya dah pernah tunjuk kan. Okay guys, sumpah saya bosan gila. Saya tak tahu nak buat apa sekarang ni. Yes, sekarang pun saya dah busuk. Saya tak mandi lagi. Saya nak mandi terlebih dahulu. Let's go, kita mandi dalam bilik RGB lampu penyu kita. Yo, nice. Okay, kita mandi dulu. Kan segar sikit mandi bersama Ronyu dan kepuk kita di belakang ni. Okay, mandi terlebih dahulu. Bersihkan diri. Kita tengok hygiene kita 30%. Lambat lagi. Mandi dulu. So saya pun tak tahu nak buat apa. Kita hanya duduk rumah sebab saya malas nak keluar, sebab saya penat. Banyak pula saya bagi alasan. Tak apalah, mandi je lah. Okay, mandi terlebih dahulu. Okay, nice. Basuh kaki. And then kita dah siap. Langsung saja kita buang air besar terlebih dahulu. Okay, dah habis. Okay, so pada kita tutup lampu terlebih dahulu supaya tak nak bagi bazir elektrik. Okay,
So langsung saja kita akan renovate rumah ni. Saya nak letak aircon bahagian sana. Sini ada kipas tapi panas. Memang panas. Tak apa, jom kita renovate rumah dulu. Let's go. Okay guys, so langsung saja kita akan beli aircon kita terlebih dahulu. Kita akan pergi ke bahagian decorate. Saya rasa kat electronics. Okay, kita kat electronics. Kita cari apakah ada aircon. Ada, ini je aircon. Kita letak sini satu, dekat dapur satu. Sebab dapur pun kita nak sejuk. Sini pun satu. Okay, bilik RZ Teams pun kena saya rasa. Apa hal susah sangat nak kawal ni. Okay, bilik RZ Team satu. Sini dekat bawah ni. Okay, nice. Okay, satu. Sini satu. Okay, sekejap kita paling arah terlebih dahulu. Sini, yes. Kita akan ke sini dan kita akan letak satu aircon dekat bilik invaders juga. Okay, nice. Tapi nampak pelik guys. Sebab apa ada benda ni macam kat luar. Tak apalah, lantak lah. Bukan orang tengok pun. Okay, so saya dah letak aircon bagi sejuk sedikit. Tetapi saya masih tak puas. Saya nak letak yang namanya kipas juga dekat depan bahagian sini lah. Bahagian sini kita akan letak kipas. Sebab saya tak cukup dengan aircon. Kita akan letak kipas moden. Tak nak kipas biasa, kipas moden. Ni kipas apa ni? Macam pelik tapi tak apalah. Okey, ni kita gantikan saja dengan kipas berlampu. So kipas berlampu kita mana Mana? Oh ni. Ni saya rasa boleh kot. Okey, kat sini. Dan kita akan gantikan warna kipas ni dengan warna penyu. Itu warna hijau. Ni dia. Yes. Lampu-lampu sini kita tukar lah guys. Allah. Oh tak apa, kita boleh ni datang lagi. Okay, lampu sini saya nak tukar jadi warna, maybe warna pink. Pink buruk sangat. Cyan, meh, tak nak lah. Warna apa agak-agak dia? Kuning. Warna kuning nice, tapi saya tak suka. Okey, kita pilih warna. Saya tak nak semua warna hijau tau. Sebab nampak pelik sikit. Okey, kita warna biru lah. Biru. Oh, saya tak nak material. Saya nak normal je. Saya nak normal cakap. Okey, kita ulang balik. Sabar jap. Okey, nice. Kita Allah, sabarlah guys. Apa ni? Ush, sabarlah guys. Okey, kita akan auto apa hal ni. Okey, kita akan renovate rumah kita bila dah siap. Let's go. Okey, selesai dah renovate sedikit. Langsung saja kita akan check rumah bahagian belakang. So mesti korang akan sakit mata. So siapkan mata korang. Kita akan tengok bersama. Okey, korang dah boleh nampak kan warna apa kat depan tu? Ya, korang boleh nampak warna apa? Warna biru, purple. Ya Allah, apa deh? Allahu Akbar. Apakah? Ui, tapi macam ni nice juga kan? Hijau sini. Okey, so saya bagi tahu sini warna biru pekat, sini warna purple. Sini warna biru pekat, situ warna purple. Tapi sini warna kuning. Aduh, cerah lah pula bahagian sini. Ada aircon juga. Tak adalah panas sangat bahagian sini. Aduh, logo RZ Teams pun tak nampak pun macam ni. Tapi sumpah saya cakap sedap kalau nak tengok movie kat sini kan. Tutup lampu ni, lepas tu kita tengok movie. Nak tengok movie apa? Ada movie ke? Okay, kita change channel. Tengok api lah. Apa yang best cerita ni? Tak apalah, tak yalah. Okay, so disebabkan saya dah decorate, saya pun bosan sekarang ni. Jomlah kita buat benda random.
Okay guys, so saya masih tak puas hati dengan bahagian sini. Allah, apa ni? Saya masih tak puas hati dengan bahagian sini sebab kosong gila bahagian ni, bahagian yang ni tempat ni, bahagian ni kosong gila. So saya akan decorate something, so korang akan tengok hasil dia nanti. Let's go. Alhamdulillah guys, setelah 5 jam dari pukul 8 sampai entah 5 jam lah pokoknya. Sekarang dah pukul lantak lah, saya lupa dah. So sekarang ni dah pukul 5.30. Sekarang korang boleh tengok apa yang saya add dekat sini, sangatlah mengarut. Ada ni guys, ada banyak mainan yang kita boleh main. Wow, bestnya boleh main kat sini. Tengok ni. Ada kereta. Sekejap, stop. Letak balik. Lantak, kita letak balik. Ada rumah kecil. Macam nak main. What the heck? Sekejap. Tengok ni guys. Sabar. Bencinya. Okay, tu. Wow, kita main guys. Kita tak faham macam budak-budak Tuhan. Okay, so dekat sini kita buka dulu nak bagi nampak. Uish. Dekat sini kita ada tambah decoration sikit. Lepas tu kat sana ada washing machine dan ada piano juga. Kita boleh main. Tomorrow. Wow, bestnya. Tapi tak apa, saya tak suka. Dan kita boleh tutup. Sekejap, tak payahlah. Sini ada washing machine. Kalau nak basuh baju saya rasa boleh kot. Dan tak ada apa-apa pun sebenarnya. Saya adjust cuma ni. Lampu sini boleh tukar tak? Biru tak nampak apa lah guys. Tapi korang boleh tengok ada banana besar. Dan kita ada robot. Boleh main juga dengan robot. Kita boleh duduk sini macam budak kecil lah. So bahagian ni bahagian untuk budak kecil je kita main. So sini tak adalah nampak kosong sangat kan. So ada ni juga. Kita ada ni juga. Kita stop dulu main. Dan kita ada ni. Kita boleh main juga. Tengok. Okay, nice. Kita boleh main juga. Yeah, dah sampai. Okay, kita patah balik. Okay, let's go. Yeah, nice. Tak apalah. Okay, memandangkan sekarang dah pukul 5.30 kan. Langsung saja kita akan masak untuk berbuka. Let's go. Okay, kita akan masak cheesecake sajalah. Plain cheesecake. Langsung saja kita stir. Kita masak cheesecake pun dah okay lah. Dikira okay sebab saya pun malas nak masak banyak-banyak sebab saya tak lapar. Saya haus je guys. So masak cheesecake saya rasa mungkin kenyang. Kita form dulu. Nope. Kita form terlebih dahulu. Yes, kita form. Nice, kita form lagi. Lagi kita form. Okay, tak payah. Kita mix terus. Kita terus mix. Okay, kita mix. Yes, kita mix terus. Okay, kita mix. Okay, lepas tu kita bake. Kita akan bake lah. Okay, kita kena tunggu 503 juta triliun tahun guys. Let's go, kita tunggu terlebih dahulu. Okay guys, akhirnya setelah 504 triliun tahun, akhirnya cheesecake kita dah siap. Ini dia cheesecake kita. Sedap. Langsung saja kita akan terus berbuka sebab apa, dah azan dah. Sekejap, kita ambil air terlebih dahulu. Let's go. Isi air. Okey, langsung saja kita akan berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys, langsung saja kita akan berbuka. Bismillah. Sedapnya air kosong. Okey, kita minum sampai habis. Okey, ya, kita minum lagi sikit. Habis pun air kita. Dan langsung saja kita akan try cheesecake kita. Let's go. Ambil cheesecake. Tak nak. Okey, kita ambil cheesecake kita. Okey, kita ambil. Let's go. Kita boleh makan cheesecake. Sedapnya cheesecake. Nyam. Lagi. Nyam. Sedapnya cheesecake. Sedap. Okey, kita makan lagi sikit. Sedap juga cheesecake kita. Habis dah. Okey, so ya, itu saja kot untuk hari ni. Okey guys, so kalau Okay guys, so ya, mungkin video dia sampai di sini saja. Jumpa korang di next video ataupun di hari seterus kita berpuasa, hari ke-17. So hari ni hari ke-16 berpuasa. So kita dah berjaya berpuasa pada hari 16. So ya, kita pun tak tahu nak buat apa pada hari 16 ni. Kita buat benda random je, korang boleh tengok. Rumah ni dah tak jadi kosong dah sebab kita dah decoration sedikit. Dan ya, jumpa korang di next video.
Itu saja kot untuk kita punya episod pada hari ni. So bye guys, jumpa korang di next video. Bye.